Mungkin inilah monyet paling setia dalam dunia. Maybe lagi setia dari kawan baik korang. Macam mana tu? Sebelum tu, yang tekan like dan subscribe, abang doakan rezeki dia lancar. Cepat tekan sekarang. Monyet viral dari China ni namanya Xing Xing atau dikenali sebagai Feng Chun. Kisah monyet ni bermula dengan satu tragedi. Ketika Xing Xing masih liar, dia memanjat tiang elektrik dan secara tidak sengaja terkena renjatan elektrik yang kuat. Akibat kejadian itu, dia kehilangan tangan kanan dia. Dalam keadaan cedera dan kelaparan, Xing Xing mula mencuri makanan di sebuah kuil untuk terus hidup. Akhirnya, perbuatan itu diketahui oleh seorang nenek yang menjaga kuil tersebut. Bukannya dihalau, tapi nenek tu memilih untuk menjaga Xing Xing dengan penuh kasih sayang. Memang tak mudah sebab Xing Xing masih liar dan agresif, malah pernah menyerang pengunjung. Tapi nenek tu tak pernah berputus asa. Hari demi hari, dia terus memberi makan dan menjaga Xing Xing dengan penuh kesabaran. Lama-lama, Xing Xing pun mula jadi lembut dan jinak. Siapa sangka monyet yang dulu mencuri makanan dan menyerang orang akhirnya jadi kawan baik kepada nenek yang menjaga dia. Kalau korang jadi nenek tu, korang sanggup tak jaga Xing Xing? Cuba komen ya atau tak dekat bawah. Macam mana tu?